cara-cara nak jimat kain. Ha? Kenapa? Sebab saya dah selamatkan bumi. Oh, jom kita tengok cara-caranya. Jom. Saya tak rapat-rapat ni. Ni tak rapat ni, nampak ada air melitik-litik ni. Macam ni nak tu rapat-rapat. Habis kalau bersih tangan, rapat-rapat sampai tak keluar air dah. Faham? Oh, faham. Fazil, cepatlah sikit. Fazil, tak sekolah ni. Luffy, sabarlah. Saya memang mandi lambat. Fazil, janganlah mandi lama. Itu masa air tau. Okey, lain kali saya tak mandilah lama. Ingat tu. Okey. Syasha, tutuplah air waktu tengah sabun. Kenapa? Biarlah membasuh air lah, Syasha. Oh, okey. Dah. Tengok ni. Ada pipe bocor lah. Jom bagi tahu Cikgu Hazim. Okey. Jom. Cikgu, ada pipe bocor. Dah. Tak apa, nanti cikgu panggil tukang pipe. Bagus awak semua. Adra, kenapa kau siram pokok waktu tengah hari? Pokok kan dahaga. Pokok mana dahaga? Ya Air itu penting, jangan dibazirkan. Tutup pipe rapat lepas digunakan. Mandi jangan lama, cepat-cepatkan. Air yang bersih mari kita simpan. Jom jimat air, semua gembira. Di rumah, di sekolah, sama-sama. Kalau kita bijak guna airnya, bumi pun segar, kita sejahtera. Basuh pinggan guna air secukupnya. Siram pokok waktu pagi sahaja. Kalau nampak pipe bocor di mana-mana, cepat lapor pada cikgu kita. Jom jimat